Macam mana aku pulihkan sakit lutut dengan cara tradisional? Dengar betul-betul. Dulu, setiap kali naik tangga lutut, aku mencucuk macam ditikam jarum. Nak duduk bersila pun rasa sendi nak tercabut. Aku ni jenis takut telan ubat lama-lama, jadi aku ikut cara orang tua dulu. Malam, aku sapu minyak bawang putih kat lutut. Pagi, aku minum air rebusan halia dengan kunyit. Bila lutut bengkak, aku tuam suam sambil urut perlahan-lahan. Aku buat hari-hari, konsisten. Lepas 2 hingga 3 minggu baru terasa perubahan, bangun tidur dah tak terkunci, turun sujud pun tak setajam dulu. Syukur. Tapi jujur, cara ni makan masa dan tenaga. Tak semua orang sempat nak rebus, nak tumbuk, nak bancuh hari-hari. Sebab tu aku cari alternatif yang lebih mudah tapi masih berasaskan herba. Aku jumpa jus Lenix. Dalam satu sachet dah siap campuran herba macam tulang gunung, kunyit, halba semua, bantu pelinciran sendi, redakan tegang dan ringankan badan. Cara aku, 2 kali sehari lepas makan koyak, terus minum, tak payah rebus, tak perlu sapu. Alhamdulillah sekarang duduk, bangun, solat semua lebih lancar. Kalau korang tengah hadap sakit lutut macam aku dulu, jangan tunggu melarat. Ikhtiar dengan jus Lenix, tekan button order now sekarang sebelum terlambat.